Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi kita dalam siri yang ketiga, Dari Hati ke Kertas, inspirasi di sebalik Zurina Hassan. Baiklah, eloklah kalau saya perkenalkan diri saya dahulu. Nama diberi tanpa dipinta, Nozalika binti Omar. Dan hari ini saya tidak berseorangan. Jadi saya ada menjemput 3 orang tetamu yang arif lagi bijaksana. Jadi kita minta tetamu kita untuk memperkenalkan diri. Silakan. Okay. Nama saya Muhammad Ali Badar Halin, pelaku tetamu pada hari ini. Pertama-tama, saya datang bersama dengan sahabat saya. Okey, saya Hana Humaira binti Alizan. Saya selaku panel anda yang kedua. Saya Dr. Anif binti Zamri selaku panel yang ketiga. Baiklah, kita pun dah kenal pada tetamu kita ataupun panel kita pada hari ini. Jadi, untuk siri yang pertama hari tu kita dah sembang tentang pengenalan. Dan juga siri yang kedua, kita dah bercakap tentang karya-karya Datuk Dr. Zurina Hassan. Jadi, pada siri yang ketiga ini, kita akan membincangkan tentang karya, isi pemikiran, latar budaya, estetika dan juga cara penyebaran karya Datuk Dr. Zurina Hassan. Jadi tanpa mengingatkan masa, saya ingin mengajukan soalan yang pertama. Boleh saya, kalau saya ajukan soalan pertama kepada panel kita yang kedua? Boleh. Cik Hana, betul? Okey, soalannya, kalau kita tengok dalam karya Zurina Hassan, ada banyak tema yang berkisahkan tentang kehidupan wanita, betul? Betul. Jadi, pada pandangan awak, karya mana yang paling kuat untuk menampilkan pemikiran beliau dan kenapa? Silakan. Bagi saya, pendapat saya, karya yang menggambarkan, yang paling kuatlah menggambarkan pemikiran beliau ialah Di Tengah Jalan. Kerana apa? Simbol jalan itu adalah macam menunjukkan perjalanan hidup seseorang. Dan tajuk karya beliau ialah Di Tengah Jalan. Bermakna macam di tengah jalan tu, bila kita ada kat tengah jalan, kita tak ada arah tuju. Kita tahu. Menimbulkan kekeliruan, ketidakpastian dalam hidup kita. Jadi di situ, beliau juga menekankan bahawa dekat sini, dalam sajak beliau ni, tentang seorang wanita yang berusaha untuk mencari jalan hidup beliau dan berusaha juga untuk mencari apa erti beliau dalam hidup bermasyarakat, di mana wanita sedang ditindas. Di situ kita boleh nampak betapa banyaknya cabaran dan dugaan yang dihadapi oleh wanita ketika itu. Dan perjuangan yang dilakukan oleh wanita ketika itu telah mencerminkan keinginan untuk hidup dengan lebih bermakna dan sesuai dengan kehendak hati mereka. Bukan sekadar hanya mengikut jalan tanpa arah tuju macam tu. Dia macam nak ada satu tujuan. Bagi saya lah, iaitu puisi di tengah jalan. Okey. Kalau saya tengok daripada pencerahan yang diberikan oleh Hana, jadi kita dapat tengok kat sini bahawa Datuk Dr. Zurina Hassan, dia telah menceritakan tentang cabaran yang dilalui oleh wanita. Sebab betul. Sekarang bila kita cakap pemikiran manusia, setengah pemikiran manusia lah, dia orang menganggap macam perempuan ni macam senang, tak payah buat apa, duduk kat rumah, masak, tak payah kerja, betul tak? Betul. Tapi orang zaman sekarang ni tak nampak kita punya pengorbanan, iaitu wanita sendirilah, saya sebagai wanita. Dia tak nampak kita punya pengorbanan macam mana dulu kita ditindas, kita dijadikan hamba, betul? Betul. Okey, saya sangat setuju dengan pencerahan yang diberikan oleh Hana. Jadi kita akan teruskan lagi. Soalan yang kedua, dalam puisi dan novel Zurina Hassan, unsur budaya Melayu dan kehidupan tradisional selalu kita rasa, betul tak? Betul. Okey, boleh tak kalau saya minta panel kita yang kedua dan juga ketiga, iaitu Hana dan juga Farah, untuk kongsikan contoh bagaimana latar budaya ni memperkaya karya beliau. Okey, silakan. Terima kasih panel, moderator kita. Secara umumnya lah, saya boleh bagi tahu yang Zurina Hassan ni, Datuk Zurina
Dr. Zurina Hassan ni, dia banyak menggunakan elemen-elemen alam sekitar seperti pokok, bunga, pantai untuk mencerminkan keharmonian dan keindahan sesuatu budaya. Dan beliau juga banyak menggunakan gambaran seperti suasana kampung, perayaan tradisional dan hubungan manusia dengan alam sekitar. Dan untuk menampakkan lagi karya beliau dengan latar belakang yang beliau gunakan, beliau juga menggunakan watak-watak dalam karya beliau, iaitu dengan menekankan nilai-nilai tradisional seperti hormat kepada orang tua, patuh kepada adat dan sifat bertanggungjawab dalam sesebuah keluarga. Dan karya-karya beliau ni kita boleh nampak macam mana masih relevan. Masih relevan untuk masyarakat kita baca dan ambil pengajaran untuk kita gunakanlah dekat dalam hidup kita. Macam tu. Macam mana pula dengan Farah? Betul tu Hana, saya setuju dengan Hana. Sebab pada pendapat saya, Datuk Dr. Zurina Hassan ni dalam karya-karya beliau sering menggunakan simbol budaya Melayu untuk menarik perhatian masyarakat Melayu kita, dan terutamanya sebagai contoh puisi Melayu beliau, iaitu Mahsuri. Kalau kita tengok Mahsuri ni, dia lambang kepada Melayu kita, sebab puisi Melayu ni terkenal di Langkawi. Dan Mahsuri kan? Kita nampak sejarah klasik. Dia menjadi tarikan Melayu. Dan selain itu, saya juga Tak apa. Dan saya rasa puisi yang berkaitan dengan Mahsuri ni, dia macam siapa je tak kenal Mahsuri, betul tak? Legenda. Mesti orang kenal. Betul? Sampai sekarang pun kita akan ada teater Mahsuri, betul? Ya, betul. Kita pun jadi seronok nak tengok kan. Macam Mahsuri tu melambangkan suasana Langkawi tu sendiri. Macam mana Farah? Saya sambung. Boleh. Karya Zurina Hassan ni juga dia menggunakan dialek dan bahasa Melayu. Sebagai contoh, karya-karya beliau ialah Sawah Padi dan Laut, Mahsuri dan Perempuan Pelabuhan. Ini macam melambangkan kepada kehidupan masyarakat Melayu. Jadi saya rasa itu. Kalau bagi saya kan, bila saya dah dengar pencerahan saudari berdua, jadi kat sini kita boleh cakap bahawa Datuk Dr. Zurina Hassan ni, dia sangat suka unsur alam, betul tak? Betul. Dia suka unsur alam sebab dalam karya beliau, dia ada kaitkan tentang kampung, suasana kampung, dia ada kaitkan tentang alam sekitar, betul? Jadi ada kaitkan tentang pantai. Jadi saya dah pantai juga. Jadi kat sini kita boleh tengok yang semua orang, saya rasa tak semua orang, tapi kebanyakannya lah, bila baca je benda tu, kita dapat gambaran tentang macam mana kejadian alam sekitar. Dan juga macam tadi kita dah ceritakan tentang Mahsuri. Tetapi dia tak tahu Mahsuri, betul? Jadi bila kita tengok Mahsuri tu, Mahsuri even benda tu dah lama, kita jadi sampai sekarang generasi yang akan datang akan kenal juga Mahsuri tu. Sebab apa? Sebab Mahsuri tu tidak lagi diingatkan dalam karya-karya, betul? Betul. Okey, so terima kasih diucapkan kepada panel yang kedua dan ketiga. Kita teruskan lagi dengan soalan yang ketiga kita pada hari ini. Saya ingin ajukan kepada panel kita yang pertama. Dari tadi macam duduk saja kan, tak jawab apa pula kan? Okey, soalan dia, dari sudut estetika, apa yang membezakan tentang gaya bahasa atau teknik penyampaian Zurina Hassan berbanding sastrawan negara yang lain? Ada tak, kalau saya cakap kan, ada tak elemen yang buat karya dia melekat dalam ingatan pembaca? Apa yang ada dalam karya dia tu dia buat kita ingat sampai sekarang? Silakan. Kalau korang biasa baca puisi Osman Awang, dia banyak menceritakan tentang semangat revolusi. Kalau macam puisi Ihsan Masa'id, dia banyak ceritakan tentang sesuatu yang epik. Tapi Datuk Dr. Zurina Hassan ni, dia unik. Dia punya puisi ni seakan-akan seperti berbisik, macam kalam-kalam berbisik kat telinga. Menarik. Tapi walaupun pesanan tu ataupun message tu macam cara lembut, tapi dia menusuk, melekat dekat hati pembaca dan pendengar.
Dato' Zurina Hussain ni, dia sering gunakan bahasa yang ringkas. Dia tak suka bahasa yang kompleks, macam terlalu yang orang tak terlalu faham. Dia klasik. akan guna perkataan yang kita cepat faham. Yes, cepat faham dan bila kita bahasa tu dia sangat relatable. Dia sangat berkaitan dengan kita punya jiwa. Jadi bila benda tu menyentuh jiwa, secara tak langsung tu, karya tu dekat lah dengan hati pembaca. Jadi mungkin dengan karya itu dia dapat menambat hati pembaca sukakan karya beliau. Okey, dalam karya Datuk Dr. Zurina Hussain ni, dia banyak menggunakan estetika ataupun gaya bahasa seperti personifikasi, anafora, simbolisme, nada, lepas tu metafora. Contoh macam karya Sutayub Jalan. Contoh macam langkahku berterhenti di sipas jalan. Yang ni dia menggunakan unsur metafora. Dia menggunakan unsur metafora sepada yang menunjukkan dilema ataupun keseimbangan hidup situasi untuk memilih arah masa depan. Bayang-bayang masa lalu ni, dia menggambarkan kenangan lama yang terus membayang fikiran, bukan sekadar bayangan fizikal je. Faham. Personifikasi pula, bayang-bayang menari dalam kabus kenangan. Dia memberikan sifat manusia kepada bayang-bayang. Maksudnya personifikasi ni sifat yang ada pada manusia itu diberikan kepada sesuatu yang tidak bernyawa, macam tumbuhan. Ya, betul. Seterusnya nada ni penting. Melankolik dan renungan. Penyagak ni dia tidak meraung ataupun memberontak. Zurina Hussain ni dia tak suka menggunakan nada yang memberontak dan meraung. Dia lagi suka menggunakan nada yang tenang, mendayu. Jadi bila orang dengar tu orang macam relax je. Senang je kan. Ada sekali penggunaan simbolisme. Dia menggunakan penggunaan simbolisme ni macam seperti saudari Hana. kamu saya beritahu tadi yang dia mengatakan tentang alam sekitar. Jadi dalam simbolik dekat situ alam sekitar. Betul. Dalam Sutayub Jalan ni dia gunakan simpan jalan tu sebagai pilihan hidup. Dia melambangkan pilihan hidup, ketidakpastian masa depan. Lepas tu bayang-bayang ni ibarat macam kenangan masa lampau, trauma ataupun beban psikologi. Kabus tu akan keliruan, keraguan dan ketidakjelasan arah. Saya rasa itu saja. Okey, kalau kita tengok daripada pencerahan yang diberikan oleh tetamu kita yang pertama, kita boleh tengok yang Datuk Dr. Zurina Hussain ni dia banyak tekankan unsur gaya bahasa. Dalam dia punya karya betul. Kita ada metafora, personifikasi, kita ada simbolik, nada dan juga sebagainya. Sebab apa bila kita guna gaya bahasa ni, baru penulisan tu akan jadi lebih menarik. Dan juga Dr. Zurina Hussain, dia dalam karya beliau tekankan penggunaan gaya bahasa tu supaya apa? Supaya pembaca ni tak bosan. Betul. Tak bosan sebab apa? Sebab dalam karya tu ada macam-macam jenis penulisan dia tu. Okey, kita akan teruskan dengan soalan yang terakhir lah. Okey. Saya ingin ajukan kepada panel kita yang terakhir iaitu Farah. Okey. Soalannya, pada zaman sekarang lah kan kalau kita tengok, teknologi banyak mempengaruhi cara karya disebarkan. Contohnya kita tengok lepas sebar karya melalui Google lah, internet lah, YouTube dan sebagainya. Okey, bagaimana agaknya kita boleh memperkenalkan karya Zurina Hussain kepada audiens yang muda-muda ni yang banyak bercerita ni melalui platform baru seperti media sosial ataupun podcast. Pada pendapat saya, sebenarnya banyak alternatif yang kita boleh buat untuk mungkin sebarkan dan memperkenalkan karya Zurina Hussain ni. Antaranya kita boleh buat podcast macam ni. So contoh kita buat podcast dan sambil dalam kita buat podcast tu kita juga dapat menimba ilmu tentang karya-karya beliau. Betul. Okey, selain itu kita juga boleh buat video dan masukkan dalam TikTok. Sebab sekarang kan masyarakat terutama macam remaja kan, dia sering scroll TikTok. Sambil-sambil tu Saya pun tengok tu. sambil-sambil tu kita bolehlah tengok sambil letak hashtag supaya dia trending. Itu saja. Okey, kalau kita tengok dekat sini, kita simpulkanlah daripada semua ni, kita dah tahu jenis-jenis karya dia, unsur budaya dan juga cara penyebaran dia ikut teknologi zaman sekarang. Okey, kita tak berakhir di sini, kita akan teruskan lagi dengan siri yang keempat. Jadi, sekianlah untuk podcast kita pada hari ini. Sekian, terima kasih. Bye.